Kerajaan disaran mewujudkan sistem pelupusan sisa domestik berteknologi tinggi dan mesra alam sekitar bagi memastikan pengurusan sampah yang lebih efektif. Penduduk kampung baru Ayah Hitam di Jempol kecewa apabila kampung mereka terus menjadi lokasi pembuangan sampah haram oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai yang ditemui Sarawak ini memaklumkan langkah itu juga sekaligus boleh mengelakkan berlakunya bom jangka di tapak pelupusan yang Malaysia menghasilkan kira-kira 38,000 tan sisa pepejal setiap hari dengan 17,000 tan daripadanya adalah sisa makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para penonton yang kami hormati. Saya Nur Delisha Izara binti Muhammad Syarkawi. Saya Alisha Humaira binti Azizur Rahman. Saya Nur Kaisara Raudah binti Muhammad Faisal. Saya Nurin Nazia binti Muhammad Nazrul. Kami dari Sekolah Kebangsaan Taman Pulai Emas. Mari kita bayangkan satu situasi. Bayangkan, kita sedang berjalan di suatu bandar yang air sungainya jernih dan udaranya yang segar. Tiada sampah yang menyumbat longkang dan tiada sampah di tepi jalan. Oh, bunyinya seperti bandar APM, bukan? Tapi sebenarnya bandar seperti itu bukan saja khayalan manusia, tetapi konsep ini sedang dijalankan di serata dunia. Konsep ini dikenali sebagai konsep sifar sampah. Jadi, apakah maksudnya? Bandar sifar sampah ialah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mengurangkan sisa sebanyak mungkin. Ia tidak bermaksud kita perlu menghasilkan sifar sampah secara serta-merta. Sebaliknya, konsep ini menegakkan ekonomi kitaran di mana sesuatu digunakan semula dan tiada yang dibazirkan. Ini termasuklah menolakkan barangan yang tidak perlu digunakan dan kerap menggunakan bahan kita semula. Oh, mungkin kedengarannya seperti mudah. Tetapi sebenarnya perubahan inilah dapat memberikan kesan kepada alam sekitar kita. Adakah anda tahu manusia setiap tahun mengeluarkan lebih daripada 2 bilion tan sampah setiap tahun? Ya, 2 bilion tan sampah. Sebahagian besar sampah tidak diuruskan dengan baik. Ada yang berakhir di tempat perupusan. Ada yang hanyut di dalam lautan. Bahagian yang paling membimbangkan pula adalah plastik. Plastik boleh mengambil masa 400 hingga 500 tahun untuk terurai sepenuhnya. Tunggu dulu, lebih teruk lagi plastik yang dibuang tidak akan hilang begitu sahaja. Ia akan pecah menjadi cebisan kecil yang dipanggil mikroplastik. Mikroplastik juga turut berada di dalam rantaian makanan. Ia juga terdapat di dalam ikan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Cuba kita fikirkan, kita menggunakan beg plastik selama 5 minit. Tetapi, ia akan mengekalkan dalam ekosistem selama berabad-abad. Di negara kita ada 2 jenis sisa yang paling banyak, iaitu plastik dan sisa makanan. Setiap kali kita membuang makanan yang masih boleh dimakan, kita akan menambah jumlah sampah di tapak pelupusan. Jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan pencemaran tanah dan air. Bahan kimia yang berada di dalam plastik sampah boleh meresap ke dalam tanah dan menyebabkan sumber air yang terjejas. Kedua, hidupan laut juga terjejas. Haiwan laut seperti penyu kebanyakannya mati kerana mereka tersalah anggap plastik itu makanan mereka. Bayangkan, seekor penyu tersebut menganggap plastik itu ialah ubo-ubo, lalu memakannya dan akhirnya dia mati. Itulah apa yang sedang berlaku di zaman sekarang. Selain itu, sisa makanan yang mereput akan menghasilkan gas metana. Gas metana ialah gas 25 lebih kuat berbanding dengan karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Namun, masih ada harapan. Pendekatan yang berkaitan dengan sifar sampah ialah prinsip 5R.
Yang pertama ialah refuse, menolak barangan yang tidak perlu digunakan seperti straw dan pembungkusan berlebihan. Yang kedua, reduce, mengurangkan penggunaan, beli hanya yang kita perlu sahaja. Ketiga ialah reuse, menggunakan botol air, bekas makanan dan beg kain. Keempat, recycle, memastikan barang-barang yang boleh dikira semula seperti kaca, plastik dan bahan logam. Dan yang terakhir ialah ROI, mengkompos sisa makanan untuk dijadikan baju semula jadi atau black gold. Walaupun nampak seperti langkah yang kecil, tetapi jika dilakukan oleh berjuta-juta orang, kesannya sangat besar. Untuk menjadikannya realiti, kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Pertama, menyediakan tong kitar semula di tempat awam seperti sekolah dan taman. Ketiga, kita perlu menghentikan budaya sekali guna. Mengapa menggunakan cawan plastik sedangkan kita boleh membawa cawan sendiri dari rumah? Yang keempat, kerajaan serta sekolah perlu melaksanakan lebih banyak kempen hijau untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Individu yang dikesan membuang sampah di sepanjang jajaran lebuhraya Pan Borneo Sarawak boleh dikenakan tindakan mengikut ordinan kerajaan tempatan 1996 di lokasi yang terlibat. Setiap kali kita memilih beg kita semula berbanding beg plastik, sebenarnya kita sedang membantu bumi kita ke arah kebersihan. Perubahan besar sentiasa bermula dengan langkah yang kecil.